Di sini dengan pilihan raya ditetapkan pada 27 Oktober tahun ini, ia boleh dikatakan salah satu jika tidak detik paling penting dalam sejarah politik Israel. Kita semua telah melalui 3 tahun peperangan dengan segala krisis dalaman, mimpi ngeri tebusan dan harapan, atau mungkin ketiadaan harapan untuk perubahan. Perkara ini sedang menjadi perhatian semua orang sekarang dan dengan itu kami bersama di studio wartawan dari Sadin. Dan saya rasa kita mulakan dengan Parti Demokrat oleh Yair Golan di sini yang lihat mereka mewakili pihak kiri. Kononnya pihak kiri Yahudi nampaknya semakin jelas melalui retorik mereka. Seolah-olah mengisytiharkan mereka tidak akan memulas atau mereka akan menyusun semula cara mereka membincangkan perkara yang dahulunya sangat penting untuk pihak kiri. Apa yang sedang berlaku dengan parti ini sekarang? Ya, mereka telah diarahkan. Maksud saya calon-calon dalam parti ini, mereka telah diarahkan supaya tidak bercakap tentang isu keselamatan, terutamanya yang berlaku di Judea dan Samaria atau tebing barat. Dan mereka perlu mendapatkan kelulusan daripada kepimpinan parti. Kerana perkara itu disebabkan oleh beberapa siri kontroversi kebelakangan ini. Ramai ahli telah mengatakan perkara-perkara yang menyebabkan orang menjauhkan diri daripada parti ini. Ramai orang yang kecewa dengan gabungan semasa iaitu gabungan Netanyahu. Tetapi mereka tidak sanggup untuk benar-benar menyokong parti yang berfikiran seperti kebanyakan calon dan ahli parti ini sendiri. Mari kita dengar bagaimana Yair Golan malam ini cuba mengelak daripada masalah ini, bercakap tentang ekstremisme, dan dia cuba bercakap tentang lebih banyak perkara yang dipercayai oleh parti itu yang mendapat persetujuan di Israel. Mari kita dengar. Salam sejahtera kepada semua. Hello. Semua. Dalam beberapa minggu kebelakangan ini, saya telah mendengar berulang kali bahawa Demokrat dan saya adalah golongan ekstremis. Hari ini, saya ingin meletakkan segala-galanya di atas meja dan membentangkan kepada orang ramai rancangan yang layak diterima Israel. Saya ingin memberi amaran. Anda akan mendengar beberapa perkara yang sangat radikal di sini. Pertama, sebagai seseorang yang memilih untuk menghabiskan sebahagian besar hidupnya sebagai komander dan askar dalam pasukan pertahanan Israel, saya secara radikal menyokong untuk menghentikan dana bagi skim pengelak wajib tentera. Dan saya menyokong pelaksanaan wajib tentera secara sama rata untuk semua orang. Ngomong-ngomong, pendirian ekstrem ini disokong oleh kira-kira 85% rakyat Israel. Ia adalah video berdurasi 3 minit. Dia bercakap tentang beberapa isu yang saya rasa majoriti besar rakyat Israel percayai. Isu kesamarataan dan undang-undang wajib tentera, isu-isu lain yang boleh dianggap liberal, anda tahu, mungkin bukan dalam maksud Amerika tetapi lebih kepada maksud Eropah. Sebenarnya kebanyakan rakyat Israel adalah liberal. Itulah yang dibincangkan. Sebenarnya apa yang diambil daripada ucapannya di sini adalah kontroversi oleh Moshe Redma contohnya, yang mengucapkan takziah kepada rakyat Israel yang terbunuh dan juga kepada rakyat Palestin yang membunuhnya. Dan anda tahu, perkara ini sendiri sudah menjadi isu kontroversi pada masa itu. Siapa yang membunuh siapa? Siapa yang patut dipersalahkan di sini? Juga, Gaby Lasky. Setengah orang mungkin tidak melihat ini sebagai sesuatu yang ekstrim, tetapi ramai rakyat Israel di pihak kanan berpendapat bahawa apabila anda bertanya kepada seseorang, apa itu Judea dan Samaria atau tebing barat, anda sepatutnya mengatakan Judea dan Samaria dan bukan tebing barat. Jadi ini adalah sesuatu yang kita lihat. Bahkan Yair Golan mengatakan bahawa Israel adalah sebuah negara yang membunuh bayi sebagai hobi dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Beberapa tahun juga sebelum perang. Dia memang menyeru agar orang ingkar semasa protes mengenai pembaharuan kehakiman itu. Jadi ini adalah banyak kontroversi yang dia tidak sebutkan di sini sudah tentu. Tetapi dia tahu apa masalah di sini. Dia perlu menarik ramai rakyat Israel yang sebenarnya akan mengundi seseorang seperti Yair Golan, tetapi beberapa kenyataan, mari kita panggil begitu, adalah menyebabkan orang menjauh dan perkara itu perlu diperbaiki. Maksud saya, ini adalah gambaran yang menarik tentang keadaan semasa golongan kiri Israel. Jadi bagus untuk memperincikan perkara ini dan Yair Golan kini mengetuai perkara ini. Tetapi ada satu lagi kisah yang sangat menarik yang saya ingin dapatkan pandangan anda untuk penonton kita yang mungkin tidak sedar tentang perkara ini, iaitu Yoav Sigalovich. Beliau bersama Yesh Atid, seorang penggubal undang-undang dengan Yesh Atid selama beberapa tahun ini. Beliau baru saja meninggalkan parti itu dan kini membuat rayuan untuk bertanding di bawah Mansur Abbas di sini, parti Islamis yang pernah berada dalam gabungan. Satu-satunya parti Arab yang pernah menjadi sebahagian daripada gabungan pemerintahan Israel beberapa tahun lalu. Beliau bercakap tentang menyertai parti itu dan beliau mempunyai senarai tuntutan di mana beliau mahu parti itu mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara Yahudi yang demokratik. Beliau juga mahu berbincang tentang perkhidmatan negara untuk warga Arab di negara ini. Beliau sedang meruntuhkan banyak batasan dengan tindakan ini. Ia menarik perhatian saya. Anda tahu apa yang patut kita fikirkan? Apa yang berlaku dalam pertemuan hari ini antara kedua-duanya? Pertama sekali, ia sebenarnya tidak 100% pasti bahawa perkara ini akan berlaku, bahawa Sigalovich akan menyertai Mansur Abbas. Tetapi nampaknya daripada kenyataan hari ini, ia sedang bergerak ke arah itu. Dan Mansur Abbas, seperti yang anda sebutkan tadi, beliau telah pergi terlalu jauh sehingga beliau menyeru agar orang Arab berkhidmat. Mungkin bukan perkhidmatan tentera, tetapi perkhidmatan negara. Apabila beliau bercakap tentang gabungan terakhir
Anda tahu, beliau bercakap di hadapan orang Israel. Itu juga telah tidak pernah diperhatikan dilakukan oleh sebelum komuniti Israel. Jadi dia telah melampaui batas, saya boleh katakan, dari perspektif Arab Israel. Dan dia masih mendapat 5 hingga 6 kerusi. Ini sudah tentu, dari sudut pandang beliau, memang sangat-sangat mengagumkan. Malah lebih daripada parti-parti Arab yang anda tahu pesaing Saya beliau. rasa beliau Kita agak sedang popular, bercakap tentang betul? Kadash di sini. Sebuah parti yang terkenal, sangat lama, namun mereka masih belum dapat mendekatinya. Dan sekarang dia mahu menjadikan partinya diterima dalam gabungan Zionis dan membawa masuk Yuvraj Sagalovic. Yuvraj Sagalovic, beliau pernah menjadi timbalan kepada Menteri Keselamatan Dalam Negeri dalam kerajaan sebelum ini. Dia mahu membawa beliau untuk mendangani kejadian jenayah dan kadar jenayah yang kita hadapi dalam komuniti Arab. Dan dengan berbuat demikian, dia berharap, kita tidak tahu sama ada itu akan berjaya untuk dia atau tidak. Dia berharap parti-parti Zionis, Eisenkot, Bennett, Yang lain akan melembutkan penentangan mereka. Ya, kita akan dapati ia bukan parti Arab. ini adalah saat yang mempesonakan. Parti yang mungkin sebahagian ahlinya adalah Ya hebat, Sigalovic ya bukan orang yang mudah berlembut, bukan juga hidup dalam fantasi. Dia coba untuk mengubah paradigma tentang siapa yang boleh bekerja sama dalam hal ini. Ia sesuatu yang menarik, wajar diberi perhatian oleh penonton kita. Tapi terima kasih kerana memberi pencerahan tentang semua itu.